Menteri Besar tidak mengendali isu berkait dengan Undang Negeri Sembilan dengan cara yang baik dan sebagainya. Sebenarnya 14 adun itu membuat keputusan unilateral tanpa merujuk kepada pucuk pimpinan parti. Ada kerenggangan, ada ketegangan di antara UMNO Negeri Sembilan dan di UMNO Pusat. Jadi semalam jika anda ada tonton live saya, dua live saya di YouTube dan saya sarankan anda tonton, saya memberi secara sepintas lalu apa yang berlaku di Negeri Sembilan. Saya tak masuklah babak ketidaksefahaman ke, ada selisih antara Menteri Besar dengan Undang Negeri Sembilan, itu saya tak mahu masuk campur. Tetapi atas daripada itu, tindakan 14 adun UMNO tarik sokongan atau isytihar tarik sokongan terhadap Menteri Besar, dan kemudian 5 adun perikatan cuba meminang adun UMNO untuk tubuh kerajaan baru. Semua saya bincang secara terperinci dengan cara yang mudah dipahami dan dengan bersandar kepada kebenaran, supaya anda faham apa sebenarnya yang sedang berlaku. Ianya tidak sebegitu rumit seperti mana anda masuk di sama ada blog ke apakah di media sosial persekitaran pembangkang mahupun pembangkang sendiri, pemimpin-pemimpin dia, di mana banyak cerita merapu dan mengarut di Tokok Tambah. Okay? So sepintas lalu ianya mudah. 14 adun UMNO telah tarik sokongan terhadap Menteri Besar atas alasan Menteri Besar tidak mengendali isu berkait dengan Undang Negeri Sembilan dengan cara yang baik dan sebagainya. Dan keputusan yang dibuat oleh 14 adun UMNO, terpulanglah awak nak kebenaran atau awak nak terpengaruh dengan cerita mengarut dari persekitaran pembangkang. Sebenarnya 14 adun itu membuat keputusan unilateral tanpa merujuk kepada pucuk pimpinan parti, iaitu UMNO mahupun Perikatan Barisan Nasional. Dan disebabkan itu ada kerenggangan, ada ketegangan di antara UMNO Negeri Sembilan dan di UMNO Pusat. Dan selebihnya babak dalang ini saya akan cerita selepas ini dalam live berasingan. So, kesempatan telah diambil oleh 5 adun perikatan. Pada asalnya 14 adun UMNO ni bukannya nak nak putus dengan PH, dia cuma nak tukar Menteri Besar. Jadi dia bukan nak kerjasama dengan perikatan dan sebagainya. Tetapi kesempatan telah diambil oleh Perikatan Nasional untuk meminang dan memujuk 14 adun itu, dan selepas itu 14 adun ataupun sebenarnya ada sebahagian daripada mereka terpengaruh dan bersetuju untuk membentuk kerajaan bersama 5 adun perikatan. Jadi jumlahnya menjadi 5 campur 14 jadi 19. Cukup makan untuk tubuh kerajaan baru dan untuk UMNO beralih daripada pakatan kepada perikatan. So ini UMNO Negeri Sembilan, bukannya UMNO Pusat. UMNO Pusat tidak berniat sama sekali membuat perkara itu, dan benda itu saya dah gariskan dan jelaskan. Jadi kalau awak dengar cerita mengarut dari persekitaran pembangkang, sebenarnya ini adalah konspirasi, Zahid terlibat lah, apalah, semua banyak cerita mengarut. Nothing to do with that. Ini adalah gara-gara UMNO Negeri Sembilan. Namun dan seterusnya perikatan menjadi besar kepala. Syahidan Kasim memberi bayangan, malah beri nama Menteri Besar baru. Seolah-olah sudah fix, sudah settle. Memang perikatan akan kerjasama dengan UMNO dan sebagainya. Saya beritahu awal-awal kepada awak, itu adalah cerita, lagi satu cerita mengarut. Sebenarnya
tidak ada sebarang kerjasama perikatan dengan barisan kerana apa jua keputusan akan dimuktamadkan oleh Barisan Nasional Pusat. Now, dari sudut perlembagaan, of course, ADUN atau wakil rakyat ada hak untuk membuat tanpa rujuk parti keputusan tarik sokongan atau tidak terhadap Menteri Besar. Tetapi babak nak kerjasama dengan siapa selepas itu untuk tubuh kerajaan, pun ADUN ada hak untuk buat keputusan. Namun kita sekarang sudah perkenalkan Undang-Undang Anti Lompat, dan kalau tak silap saya Negeri Sembilan pun ada dalam perlembagaan dia. Jadi jika ADUN mengambil pendirian yang berbeza, yang tidak dipersetujui oleh parti, tidak dipersetujui oleh UMNO, maka UMNO boleh sahaja isytihar ADUN-ADUN berkenaan atau dalang dia sudah langgar dasar parti dan keahlian dia boleh tergugur secara automatik. Jadi ADUN-ADUN tidak akan berani membuat tindakan tak kisah apa Zahid kata, teruskan kerjasama dengan perikatan, akhirnya mereka akan rujuk juga kepada UMNO Pusat. Kerana jika mereka buat keputusan sendiri terburu-buru, hari ini buat keputusan, esok tak cukup quorum sebab ada ADUN akan tergugur keahlian, kerusi kosong. Jadi perancangan akan terbantut. So ianya tidak akan jadi. Jadi cerita Syahidan Kasim kononnya perikatan dah bersetuju, dah bayangan yang diberikan sudah ada Menteri Besar baru dari UMNO tu semua mengarut. Okey. So saya beritahu awak jangan terpengaruh. Kalau nak kebenaran datang kepada saya. Kalau nak dengar cerita tokoh tambah mengarut tu boleh pergi ke persekitaran Pembangkang. So jadi sekarang Zahid sudah bertemu dengan Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Saya boleh kongsi sikit lah. Sebenarnya Zahid tolak. Semalam pun saya dah beri bayangan. Zahid tolak. Saya awal-awal dah tahu. Tolak sebarang kerja dengan Perikatan Nasional dan saya puji Zahid kerana mengambil pendirian itu kerana perikatan begitu terdesak dan mereka nampak kesempatan dan mereka terus mengambil kesempatan untuk cuba mempengaruhi ADUN UMNO, sedangkan selama ini Perikatan Nasional memburuk-burukkan UMNO, AMDAP lah, apalah, tiba-tiba mereka hendak kerjasama, tiba-tiba duk laungkan penyatuan, walhal dalam 3 tahun selepas PRU 15 yang paling berpecah, paling memecahkan Melayu Islam adalah Perikatan Nasional dengan pergelutan kuasa dan kedudukan oleh pemimpin-pemimpin mereka. Jadi tiba-tiba mereka jaja kembali penyatuan ummah. Gara-gara kononnya nak kerjasama dengan UMNO tu, sebenarnya pada saya mereka nampak peluang ada kuasa dan kedudukan. Itu saya nampak lah, pada saya lah. Okay? Dan juga satu perkara yang amat penting bagi perikatan ialah PRU tak lama lagi. Jadi jika perikatan boleh bentuk kerajaan bersama UMNO di Negeri Sembilan, jadi dia terlibat, dia pada PRU 15, dia ada kawalan terhadap jentera kerajaan negeri dan ini akan membantu dalam kempen-kempen dan sebagainya. Jadi itu yang saya nampaklah atau saya berpendapatlah. Okay? So anyway, itu cerita dia. So Zahid memang tolak Perikatan Nasional. Dia ambil pendirian dia mahu kekal dengan kerjasama dengan PH menuju ke sehingga PRU 16, dan itu memang saya dapat maklumat awal-awal lagi lah. Okay? Dan dia tahu siapa dalang dia dan akhirnya mereka akan putuskan lah. Anwar, Anthony Law, Amanah dan sebagainya, Zahid dan sebagainya, perkara-perkara berbangkit. Apakah pilihan-pilihan yang ada? So jadi sekarang ni ada beberapa pilihan. Pilihan pertama ialah tukar Menteri Besar tapi PH dengan barisan tetap kerjasama. Pilihan kedua, kekalkan Menteri Besar dan ADUN-ADUN itu UMNO akan perlu sokong kembali. Tetapi pilihan yang ketiga ialah bubar DUN Negeri Sembilan dan adakan pilihan raya. Now,
Di Negeri Sembilan sendiri, di dalam UMNO Negeri Sembilan yang membuat keputusan tanpa rujuk Zahid, di dalamnya, mungkin ramai tidak tahu, ada sekumpulan adun sudah tidak begitu sokong idea nak kerjasama dengan perikatan. Tak payah cerita Zahid tak mau. Tak payah kata Zahid tak mau. Di dalam adun 14 adun tu ada sekumpulan pun yang mereka nak kerjasama dengan perikatan itu untuk seketika sahaja. Tapi sekarang mereka lebih cenderung ke arah jom bubar DUN Negeri Sembilan. Nah, adakah UMNO cuba elak bubar DUN Negeri Sembilan? Tidak. UMNO yakin jika ada pilihan raya, dia akan berkembang. Jadi itu satu kemungkinan yang sedang dibincangkan. Ya. Dan jika tidak ada jalan penyelesaian, mungkin itu satu-satunya jalan terbaik. Okey? Now, semalam saya beritahu anda, saya kata 14 adun tu cerita mereka ada akuan bersumpah. Kemudian hari ini saya baca Perikatan Nasional kata akuan bersumpah mereka sudah serah kepada UMNO Negeri Sembilan. Saya beritahu awak, ya, sebelum sesiapa beritahu, saya beritahu akuan bersumpah ni bukannya dokumen yang wajib diteliti oleh tuanku, baik di peringkat pusat maupun di peringkat Negeri Sembilan. Ya. Sekalipun ada akuan bersumpah, itu tidak bermakna ianya bukti. Ya. Tidak ada sokongan terhadap Menteri Besar, ataupun bukan bermakna tuanku perlu terima itu sebagai bukti. Tidak termaktub dalam perlembagaan negeri maupun pusat. Ya. So, di pusat contohnya, selepas PRU 15, Muhyiddin Hamzah, mereka hantar ke istana 104, mula-mula 114 akuan bersumpah, kemudian tambah 1 jadi 115. Ya. Tapi akhirnya siapa jadi Perdana Menteri? Anwar. Adakah ianya menurut perlembagaan? Ya. Tapi saya tak nak masuk cerita itulah. Jadi perlu tak rujuk akuan bersumpah? Tidak. Okay, ianya bukan dokumen yang perlu diterima jika ianya dihantar. Jadi, tapi tuanku boleh juga terima. Tuanku boleh terima. Okey, kalau dia nak, okey, saya terima, saya setuju, Menteri Besar dah hilang majoriti. Tapi option yang lagi satu adalah untuk membuat usul undi percaya atau usul undi tidak percaya di Dewan. Ya, so itu lagi satu option. Jadi mungkin ianya akan bergerak ke arah itu, ataupun mungkin Menteri Besar jika dia nampak benda ni dah sampai ke jalan buntu, mungkin akhirnya jika ada persetujuan Anwar dengan Zahid, dengan Anthony Locke, dengan wakil dari Amanah dan sebagainya, mungkin ada persetujuan untuk bubar DUN Negeri Sembilan, dan dengan itu Menteri Besar Negeri Sembilan yang sekarang ni akan usul kepada tuanku untuk bubar DUN. Okay. So, adakah mungkin? Ya. Alright. So, tapi benda tu belum diputuskan. Adakah berlaku kerjasama perikatan dengan UMNO? No. Okay. Jadi, perancangan perikatan untuk cuba bentuk kerajaan bersama UMNO ni di Negeri Sembilan gagal.